Agenda Nasional Malaysia Sihat atau ANMS bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera melalui Teras 1. Promosi pembudayaan hidup sihat. Memupuk budaya hidup sihat dengan meningkatkan literasi kesihatan rakyat. Teras 2. Perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Memudahkan rakyat akses kepada fasiliti dan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Teras 3. Kawalan kesihatan kendiri. Rakyat diperkasa dalam penjagaan kesihatan kendiri untuk pencegahan penyakit. Teras 4. Kebersihan persekitaran. Memupuk budaya kebersihan persekitaran untuk kesejahteraan kesihatan rakyat. Agenda Nasional Malaysia Sihat. Sihat sepanjang hayat. Bagi menyokong Agenda Nasional Malaysia Sihat, ANMS, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, telah menyediakan fasiliti dan perkhidmatan bersepadu dan komprehensif iaitu Wellness Hub serta Wellness on Wheel. Wellness Hub memberi tumpuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran cara hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Antara perkhidmatan di Wellness Hub adalah Wellness on Wheel pula menyediakan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan secara mobile yang mudah diakses dan dekat dengan komuniti. Antara perkhidmatan Wellness on Wheel adalah perluasan pakej tersebut adalah Pelan pembangunan Wellness Hub memberi manfaat kepada rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dan mencegah penyakit yang disebabkan oleh amalan hidup tidak sihat. Jom semua ke Wellness Hub. Hai geng, korang tahu tak? Kita semua ni boleh jadi hero kesihatan tau. Hero kesihatan melalui My Champion. Ini adalah sukarelawan yang boleh membantu komuniti untuk hidup lebih sihat. Ahli-ahli My Champion ni bukan saja bagi info pasal kesihatan. Tapi juga diorang ajar cara hidup macam mana nak sihat. Macam mana nak kawal penyakit. Macam mana nak jaga alam sekitar. Supaya kita semua tahu dan mengambil tindakan untuk terus menjadi lebih sihat dan bahagia. Kalau korang nak jadi sebahagian daripada geng My Champion, jom daftar dekat My Sejahtera tu. Lagi ramai My Champion, lagi ramai komuniti kita akan menjadi lebih sihat. Ingat kawan-kawan, kesihatan kita ni tanggungjawab kita bersama. Komuniti kenalah bantu komuniti, barulah semua sihat. Jom jadi ahli My Champion hari ini. Okay, bye. Break ni senang je. Senaman ringan lebih kurang 3 jam 5 minit. 3 jam. Aku ni asyik duduk je dari tadi. Dah lebih 2 jam rasanya. Duduk je aku ni. Korang pun sama juga ke? Bangun. Kita buat break kejap. Okey. Naikkan tangan. Kaki. Kaki gerak juga. Okey. Gerak kaki kanan. Gerak kaki kiri.
Bukan senang nak sihat ya. Tak apa, janji badan kita sihat. Kawan-kawan, X-Break ni senang je. Senaman ringan, lebih kurang 3 jam 5 minit. 3 jam. X-Break ni senaman ringan selama 3 hingga 5 minit. 3 hingga 5 minit tau. Nak elak badan rasa letih, kenalah gerak-gerak sikitkan badan tu. Barulah darah kita mengalir lancar. Minda pun segar. Lepas ni Makcik Kia nak ingatkan ni tau. Kalau dah duduk lebih daripada 2 jam tu, teruslah bangun buat X-Break. Tak kisahlah kat rumah ke, kat rumah jiran ke, kat rumah anak ke, pejabat ke, atau mana-mana lah. Janji kita bergerak. Jom kita buat X-Break ni. Buat sama-sama. Banyak manfaatnya. Ya? Yang penting kita aktif. Dan hasilnya kita sihat. Ya? Okey. Bye. Nak bagi tahu ni, Wellness Hub punya servis terbaik. Memang terbaiklah Wellness Hub. Semua servis percuma. Jom, apa tunggu lagi? Marilah ke Wellness Hub. Inilah dia Wellness Hub. Di Wellness Hub, kami akan bantu anda untuk ketahui status kesihatan semasa, ketahui faktor risiko kesihatan, ketahui adakah anda perlu ubah amalan kesihatan harian, dan ketahui tahap kecergasan anda. Klien yang berniat untuk berhenti merokok tapi tak tahu macam mana nak berjaya, kami akan bantu sebaiknya. Klien yang mempunyai masalah berat badan untuk capai berat badan yang unggul, Coach iFitter sentiasa sedia membantu. Ingat, iFit in Iqra itu penting. Untuk berubah bukan mudah ya guys. Untuk itu, kami akan cuba mendalami keperluan klien supaya mereka kekal bersemangat capai tahap kesihatan yang lebih baik. Makan juga perlu ikut keperluan ya. Di Wellness Hub, untuk hilangkan stres, kita tak perlu Tak. Di Wellness Hub, kita ada teknik relaksasi. 6,000 jiwa tiup awan minda dan bentangkan senja. Bercucuk tanam ni peluh-peluh juga. Pada masa yang sama, bila tengok tanaman hijau, terus tenang rasa jiwa. Bukan saja dapat berbakti kepada tanah, malah dapat tambah pendapatan. Bukan main seronok lagi ya. Ayuh, silahkan bakat dan kreativiti anda. Wah. Enjoy juga bersenam ramai-ramai ya. Sehat dapat, kawan pun dapat. Di sini, ahli My Champion akan bersama-sama menjalankan aktiviti mereka sebagai ejen hidup sihat. Apa-apa pun kena bincang dulu tau. Tunggu apa lagi? Jom daftar sebagai ahli My Champion. Di Wellness Hub, kami tak lupa juga aktiviti untuk kumpulan warga emas dan murid-murid sekolah. Jom kita tengok apa aktiviti mereka. Selepas saya join program Wellness Hub ni, saya dapat kekakan berat badan yang ideal. Dari segi mental pula, saya rasa tenang sebab saya rasa kat sini ibarat me time saya. Fasiliti dan kemudahan dekat Wellness Hub sangat komprehensif. Macam-macam ada aktiviti indoor, aktiviti outdoor. Fasilitis yang disediakan adalah baik dan aktiviti juga adalah menarik dan saya suka. Jadi tunggu apa lagi? Jom datang beramai-ramai ke Wellness Hub. Dapatkan perkhidmatan secara percuma.
Masalah pendengaran dalam kalangan kanak-kanak. Adakah anda yakin anak anda boleh mendengar dengan baik? Masalah pendengaran adalah kecacatan yang tidak kelihatan dan kurang disedari sekiranya berlaku dalam kalangan bayi dan kanak-kanak. Ketahui status pendengaran anak anda melalui ujian saringan pendengaran. Ujian saringan pendengaran boleh dilakukan untuk semua peringkat usia seawal kelahiran. Ianya mudah, pantas dan tidak menyakitkan. Pengesanan dan pemulihan awal dapat membantu perkembangan pendengaran, pertuturan dan minda anak anda. Ibu bapa, bantulah anak anda. Jangan berlengah. Peka dengan deria pendengaran anak anda. Kunjungi fasiliti kesihatan berhampiran yang menawarkan pemeriksaan pendengaran. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang, salam Malaysia Madani dan salam Johor Darul Ta'zim. Selamat datang kepada semua yang sedang menonton dan sudi meluangkan masa dalam siaran langsung di Facebook Wellness Hub Batu Pahat. Tajuk siaran kita pada hari ini adalah sangat menarik, iaitu berkaitan dengan saringan pendengaran, langkah awal untuk masa depan yang lebih cerah. Saya Syahira Syahbudin, selaku moderator pada petang inilah. Okey, saya bagi pantun sikitlah. Anak kecil bermain rebana, telinga mendengar irama ceria. Pendengaran itu satu anugerah berharga, harus dijaga sepanjang usia. Kita tahu, kita semua maklum bahawa pendengaran memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak-anak, terutamanya dalam aspek bahasa, pembelajaran dan komunikasi. Jika masalah ini tidak dapat dikesan ataupun dibendung dengan lebih awal, ia akan memberikan impak yang sangat buruk dalam kehidupan seharian kanak-kanak itu. Okey, di akhir sesi nanti kita akan paparkan link kehadiran dan juga e-quiz yang akan di akhir nanti. Okey, saya tidak keseorangan pada hari ini, saya bawakan yang arif. Berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli panel yang pertama di sebelah kiri saya itu Dr. Anuta Delilah binti Salahuddin, pakar perubatan keluarga daripada Klinik Kesihatan Senggara. Di sebelah kanan saya iaitu Dr. Nur Emilia binti Zailan Al-Huddin, pakar perubatan daripada pakar pediatrik Hospital Sultanah Nora Ismail. Dan juga Puan Nur Izzalina binti Muhammad Arif, pegawai pemulihan perubatan audiologi daripada Hospital Sultanah Nora Ismail. Assalamualaikum Dr. dan juga Puan, selamat datang ke Wellness Hub Batu Pahat pada hari ini. Okey, kita teruskanlah dengan kita punya perbincangan kita pada petang ini. Saya teruskan kepada Puan Iza. Okey. Pendengaran, kalau kita dengar, kita cuba olah. Pendengaran ni memang penting untuk kehidupan seharian. Okay? Bolehkah Puan terangkan sedikit tentang program saringan pendengaran yang ada di Hospital Sultanah Nora Ismail? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Syahira lah atas pengenalan tadi. Okey. Saya straight to the point sahaja tentang program saringan pendengaran bayi. Okay. Program saringan pendengaran bayi ini adalah satu inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, diwujudkan adalah untuk mengesan masalah pendengaran di kalangan bayi seawal mungkin. Okay, ujian saringan pendengaran ni dilakukan seawal umur bayi 6 jam dan selewat-lewatnya sebelum berumur 29 hari. Okey. And then di Malaysia, program saringan pendengaran ini diperkenalkan bermula pada tahun 2001. Okay. Pada ketika itu, program ini berfokus kepada bayi yang berisiko sahaja. Okay. Dan pada ketika itu, hanya 2 buah hospital sahaja yang menjalankan program saringan pendengaran ini. Okay, dan Alhamdulillah program ini naik taraf, ditambah baik, dan pada tahun 2021 sebanyak 44 buah hospital di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia melaksanakan program saringan pendengaran ini.
Dan program ini juga telah dinaik taraf. Kalau dulu kita berfokus kepada bayi yang berisiko sahaja untuk menjalani saringan pendengaran, tapi sekarang bermula pada tahun 2021, program ini tidak hanya berfokus pada yang berisiko, malah semua bayi yang lahir di 44 buah hospital tadi perlu menjalani saringan pendengaran. Okey? Dan saringan pendengaran itu boleh dilakukan seawal 6 jam kelahiran dan selewat-lewatnya sebelum berumur 29 hari. Okey. Objektif ujian ini adalah untuk, tadi macam saya terangkan, untuk menyaring. Kita nak menyaring pendengaran bayi seawal umur sebelum sebulan. And then yang kedua adalah untuk mengenal pasti masalah dan mengetahui tahap masalah bayi tersebut jika beliau mempunyai masalah pendengaran. Dan yang ketiga adalah untuk menyediakan program intervensi yang awal sebelum berumur 6 bulan. So kita nampak program ni macam terkejar-kejar kan. Semua benda nak cepat sebelum berumur 6 bulan. Sebab apa? Sebab ada kajian yang menunjukkan jika kanak-kanak bermasalah pendengaran itu, kita nak dia punya tumbuhsarang seiring dengan kanak-kanak yang normal pendengaran, beliau perlu diberi bantuan sebelum berumur 6 bulan. So barulah dia punya perkembangan percakapan, pemahaman, pertuturan seiring dengan kanak-kanak yang normal. Okey? So dekat Hospital Batu Pahat, saya cerita sedikit lah sejarah di Hospital Sultanah Nora Ismail. Di Hospital Sultanah Nora Ismail, program ini bermula pada tahun 2008. 2008. Pada masa tu kita berfokus pada orang yang baby yang mempunyai masalah berisiko lah, yang berisiko untuk mendapat masalah pendengaran. And then ditambah baik, dinaik taraf dan kita menyahut seruan KKM untuk menjalankan saringan pendengaran ni kepada semua baby yang lahir di Hospital Sultanah Nora Ismail. So Alhamdulillah program ini kita berjayalah laksanakan daripada tahun 2021 sehingga tahun 2025. Okey. Suka saya untuk kongsikan dapatan di Hospital Sultanah Nora Ismail. Pada tahun 2021, pada tahun 2021, kita telah menyaring 5,774 orang bayi yang lahir di Hospital Sultanah Nora Ismail. Dan daripada jumlah tersebut, 17 orang mempunyai masalah pendengaran. Dan pada tahun 2023, kita telah membuat saringan kepada semua bayi yang lahir, lebih kurang jumlah dia 5,624 dan daripada jumlah itu, 16 orang mempunyai masalah pendengaran. So dekat situ kita nampak prevalence dia adalah daripada 1,000 kelahiran akan ada 3 orang bayi yang akan mendapat masalah pendengaran. So prevalence tu agak tinggilah, 3 nisbah 1,000. So bayangkan ni kita Hospital Sultanah Nora Ismail, hospital daerah yang kecil. So bayangkan dekat bandar-bandar besar yang mempunyai kadar kelahiran yang melebihi 15,000. So darab kerjalah 15 kali 3, berapa ramai kan yang akan ada masalah pendengaran. Sangat tinggi. Ya, betul. So boleh saya terangkan sikit proses saringan pendengaran. Okay. So untuk proses saringan pendengaran ni kita ada 2 jenis test. Okey, 2 jenis test. Test yang pertama adalah OAE test. Okey, OAE test ni kalau tengok video tadi di awal siaran ada nampak kan satu mesin kecil and then ujian tu sangat mudah dan ringkas. Okey, pasukan saringan pendengaran ataupun hearing personal cuma perlu masukkan satu probe lembut ke dalam telinga bayi. And then bacaan keputusan kita akan dapat sama ada lulus ataupun gagal. Okey, ujian yang kedua adalah ujian Automated Auditory Brainstem Response. So ujian itu dia lebih detail sedikit compared to yang OAE test tadi. Cumanya dia akan test sampai ke batang otak lah. Keputusannya pun turut akan keluar adalah lulus ataupun gagal. So dua-dua ini adalah 2 ujian saringan. Okey, ujian saringan ni mudah dan cepat, bayi cuma perlu tidur. Keputusannya lulus ataupun gagal. Okey. So daripada situ kita dapat program saringan pendengaran ni dia ada 2 peringkat. Peringkat yang pertama adalah ujian menggunakan mesin OAE tadi. Selalunya dilakukan di ward-ward lah sebelum bayi pulang. Okey, tak kisahlah ward postnatal, ward SCN atau NICU. Okey. So ward-ward daripada pediatrik, daripada ONG yang akan membantu kita. Mereka adalah daripada pasukan saringan pendengaran lah yang akan menyaring bayi-bayi tersebut sebelum mereka pulang. Okey. Okey, daripada situ keputusan akan diperolehi sama ada lulus ataupun gagal. Jika gagal, bayi itu perlu meneruskan temujanji susulan untuk saringan pendengaran peringkat kedua. Okey, saringan pendengaran peringkat kedua ni
dia menggunakan mesej AABR tadilah. Keputusannya sama juga, sama ada lulus ataupun gagal, dan dia dilakukan kalau di hospital Batu Pahat dilakukan oleh audiologis lah. Okey. So keputusannya sama ada lulus ataupun gagal. Jika lulus, kita akan teliti adakah bayi tersebut mempunyai faktor risiko untuk kita pantau. Jika beliau mempunyai faktor risiko, kita akan bagi temujanji susulan lah. Okey. Tapi jika gagal, perlu temujanji susulan. Tapi jika tiada faktor risiko, jika tak ada faktor risiko, so bayi tadi boleh discharge dan kita pesan kepada ibu bapa untuk memantau perkembangan percakapan anak. Tapi apa jadi pula kalau peringkat kedua pun gagal? Peringkat kedua gagal, selalunya parent dah susah hati dah. Dah macam risau, dah tak boleh tidur malam. Yelah, anak tak boleh dengar. That's why temujanji susulan yang kita akan bagi tu tak boleh jauh. Sebab dia akan susah hati dia tu sampai boleh naik tekanan darah tu tinggi. Kan? So kita akan bagi temujanji susulan untuk ujian diagnostik. Okay, apa yang kita akan dapat daripada ujian diagnostik tu, tahap pendengaran bayi, adakah betul dia ada masalah pendengaran, di tahap yang mana, dan jenis masalah pendengaran bayi tersebut. Okay, daripada situ kami as audiologis akan meneliti keperluan pemakaian alat bantu dengar lah. Okay? Sama ada perlu dipakaikan ataupun boleh tunggu dulu. Dan kita akan merujuk bayi tu segera ke pakar-pakar yang berkenaan seperti pakar ENT, pakar pediatrik untuk penelitian yang lebih lanjut. Okey. Puan Pak Izzah, saya nak cakap. Saya nak tanya, kalau untuk anak-anak lah, nanti mungkin lah ada ibu bapa yang akan bawa anak-anak mereka ke hospital untuk melakukan ujian pendengaran ni. Keadaan anak tu macam mana? Sihat ke? Ada sesama, batuk? Maksudnya sebelum menjalani prosedur tu. So selalunya kami nasihatkan supaya bayi tu dalam keadaan tidur lah. Tapi tak susah pun sebab selalu memang bayi tidur je kan. Sebab bila bayi tidur, ujian tu mudah dilakukan. Sebab bila bayi tu bergerak-gerak, kita tak susahlah untuk mendapatkan keputusan. Yang kedua, memang betul bayi perlu dalam keadaan yang sihat. Tapi sihat ke tak sihat ke, datang saja. Sebab kita akan dapat idea bagaimana keadaan pendengaran bayi tersebut. Okey, saya nak tanya pula Dr. Amy. Okey, untuk kita buat, apakah faktor risiko yang boleh terjadi yang boleh menyebabkan berlakunya masalah dalam pendengaran ni untuk kanak-kanak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Syahira dan Puan Izzah. Info sangat banyak tadi. Saya banyak belajar daripada info yang Puan Izzah sharekan lah. Okay, so saya just nak terangkan dengan lebih lanjut lah tentang apa yang Puan Izzah sudah share tadi. So saya nak terangkan tentang risiko-risiko yang lebih tinggi lah untuk seorang bayi mendapat masalah pendengaran. Okay, so antara risikonya ialah bayi pramatang. So satu baby yang lahir lebih pramatang, lebih-lebih lagi pramatang dan berat dia lebih ringan, lebih tinggi risiko untuk mereka mendapat masalah pendengaran lah. Sebab bila seorang bayi lahir sangat pramatang dan berat badan pun sangat kecil, contohnya bayi lahir bawah 1 kilo, so selalunya organ-organ mereka sangat pramatang dan juga banyak komplikasi yang mereka akan hadapi lah semenjak mereka melahir sehinggalah mereka pulang ke rumah. So ini adalah contoh pesakit yang sangat tinggi risiko untuk ada masalah pendengaran. Oleh itu mereka akan menjalani saringan pendengaran dan mereka juga akan perlu hadir untuk temujanji berkala lah untuk pastikan tiada masalah pendengaran lah. Dan seterusnya ialah bayi yang di mana dia ada sejarah keluarga. Maksudnya ibu atau ayah bayi itu ada masalah pendengaran ataupun adik-beradik dia sendiri ada masalah pendengaran. So ini adalah kemungkinan genetik lah, satu genetik di mana ibu atau ayah seorang kanak-kanak ini menurunkan genetik mereka yang mungkin ada mutasi dalam penghasilan anatomi pendengaran dan turunkan kepada bayi ini. So ini adalah contoh kes yang di mana perlu saringan pendengaran dan perlu follow up berkala lah. Dan seterusnya bayi yang ada masalah sindrom genetik lah. So rasanya dalam masyarakat kita halayak ramai tahu sindrom genetik yang paling common ialah Down syndrome lah, yang paling mudah contoh yang saya boleh berikan. So kanak-kanak Down syndrome ni dilahirkan dengan beberapa perkara yang tidak normal lah, termasuk kadang-kadang mereka ada masalah pendengaran juga.
So mereka dikonsider sebagai grup yang tinggi risiko untuk ada masalah pendengaran. Oleh itu sangat wajib untuk membuat saringan pendengaran di waktu bayi dan seterusnya follow up berkala lah. Dan seterusnya ialah bayi yang ada masalah jangkitan di dalam rahim. Rasa nanti Dr. Anita akan terangkan lebih lanjut. So antara jangkitan dalam rahim yang mungkin orang pernah dengar ialah seperti sifilis, virus CMV. So jangkitan ini boleh terjadi sewaktu bayi dalam kandungan. Dan kadang-kadang pihak klinik kesihatan ataupun ONG dah boleh suspek kalau seorang kanak-kanak mempunyai congenital infection kalau mereka ada ciri-ciri seperti mereka bila scan tu nampak ada bayi tu ada masalah congenital malformation, macam ada masalah jantung ke ataupun tumbesaran dia sangat kecil untuk umur. Dan apabila mereka lahir, kita sebagai doktor kanak-kanak kita membuat pemeriksaan from head to toe dan kita dapati mereka mempunyai ciri-ciri seorang kanak-kanak yang ada congenital infection. Dan melalui kita punya pemeriksaan darah boleh mengkonfirmkanlah yang mereka ada jangkitan sejak dalam rahim lagi. So kanak-kanak ini memang sangat berisiko tinggi untuk masalah pendengaran. Ada lagi dua condition di mana saya rasa agak diketahui oleh ramailah dalam masyarakat. So yang the next one is jaundice lah. Jaundice. So semua orang tahu jaundice kan? So jaundice ni macam bread and butter untuk seorang bayi yang baru lahir. Semua parents pun akan tahu tentang jaundice, tentang kuning dan akan selalu tanya doktor, kuning anak saya tinggi ke? Okay. Sampai bila nak check kan? Bila nak check sampai bila selalu. Betul. So ada sebab kenapa kita sangat risau tentang kuning ni, jaundice ni. So bilirubin jaundice ni dia adalah berjadi sangat toksin dalam darah lah. Satu toksin dalam darah bila bacaan dia terlalu tinggi. Waktu bayi lahir je dekat dalam ward kanak-kanak, ward ibu bersalin, kita dah buat saringan tengok baby kuning ke tak. So kalau baby kuning terlalu awal, kita dah risau. Dan bila dia kalau kuning tak tinggi dalam ward pun, kita tetap akan serahkan kepada pihak klinik kesihatan untuk buat saringan berkala lah bila mereka pulang ke rumah. Tapi ada yang ibu bapa yang lebih ringan lah tentang jaundice ni. Sebab dia kata alah biasalah baby kuning. Betul. Tapi kuning tu adalah satu yang berbahaya sebenarnya. Terutamanya baby dalam kalangan umur 2 ke 3 minggu selepas lahir. Ini adalah disebabkan bilirubin tu bila terlalu tinggi dalam darah, dia adalah menjadi satu toksik kepada otak lah. So bila toksin kepada otak, termasuk saraf pendengaran, ia boleh terganggu dan boleh menyebabkan masalah pendengaran. Bila seorang baby dapat penyakit severe jaundice lah. So semua bayi perlu melalui saringan bilirubin selepas lahir. Dan jika bacaan tinggi, sila dapatkan rawatan lah. Kalau doktor suruh admit ward tu, admit lah ward baik. Kadang-kadang ibu apa ni dia rasa macam penat. Dia cakap, Asyik datang klinik, kuning tak turun. Asyik datang klinik, kuning tak turun kan. Dia jadi macam fed up lah untuk bawa anak ke hospital. Tapi sebenarnya kita sebagai ibu apa ni kena cakna pasal benda ni. Sebab dia bukan hanya di situ saja, dia akan berpanjangan untuk anak tu sendirilah. Okay, doktor saya nak tanya, kalau untuk pendengaran, masalah pendengaran ni, dia akan relate tak dengan masalah autism ataupun speech delay dalam kalangan kanak-kanak? Okay, so soalan tu memang sangat bernas lah. Okay, so masalah pendengaran ni memang kita sebagai doktor kanak-kanak, bila selalu klinik kesihatan akan refer kepada kita lah untuk masalah speech delay. Terutamanya kanak-kanak dalam lingkungan umur 2 tahun dan ke atas lah. So sebenarnya mereka akan refer ke klinik pakar kami dan mengatakan anak umur 2 tahun tak ada satu perkataan pun. Okay, so bila kita menilai seorang kanak-kanak yang ada masalah speech delay ni, ada dua branch lah. So speech delay, bawah dia ada 2 diagnosis utama lah yang kita kena consider. Satu, adakah anak ini memang ada masalah pendengaran. So mereka akan dirujuk untuk ujian pendengaran lah. Yang kedua, pun akan dirujuk untuk cek pendengaran, tapi pada masa sama adakah ini seorang kanak-kanak autism. Sebab seorang kanak-kanak autism kebanyakan mereka datang dengan speech delay. Presentation mereka adalah speech delay. Dalam buku kesihatan pun by 18 bulan kita akan yang MCHAT kan.
So antaranya ada banyak soalan tentang speech kanak-kanak tu lah. Okay. Terima kasih Dr. Amy dan Faiza. Okey, Dr. Anita, kita berbalik kepada klinik kesihatan lah sebab kita di bahagian klinik kesihatan. Okey. Untuk bahagian klinik kesihatan, apakah peranan kita di klinik kesihatan dalam mencegah masalah dalam pendengaran di dalam kalangan kanak-kanak ni? Okey, terima kasih Puan Syahira. Okey, ini pula daripada aspek kita di klinik kesihatan. Sebenarnya besar tanggungjawab dan peranan yang perlu kita lakukan agar dapat mencegah masalah pendengaran pada bayi dan juga kanak-kanak kita ni lah. Sebenarnya ia melibatkan kita perlu ada satu sistem kesihatan ibu dan anak yang kukuh. Yang sebenarnya ia merangkumi bukannya pada bayi itu saja. Sebenarnya seawal sebelum wanita itu hamil. Tahu kenapa? Okey. Dan ni sebabkan kalau ibu tu hamil, kalau dia tak berapa sihat sangat, dia mungkin akan boleh membawa kepada komplikasi pada anak tu lah. Artinya yang penting adalah pra kehamilan. Sesi pra kehamilan yang kadang-kadang saya maklum memang tak berapa ramai orang yang datang kat klinik kita kalau tak ada masalah kesihatan. Kebanyakannya dah terlepas pun untuk sesi prakahamilan. Dia datang pada kita bila dah hamil dia. Sebenarnya pada sesi prakahamilan tu, kalau contohnya lah, ibu tu dia ada penyakit-penyakit kronik seperti ada darah tinggi, ada kencing manis, ataupun ada masalah macam masalah thyroid lah, thyroid. Okey, sebenarnya penyakit-penyakit ni kalau tak betul-betul kontrol, tak optimal dia punya kawalan dia, kemungkinan kalau dia hamil dan penyakit ni tak terkawal, dia boleh menyebabkan bayi yang dilahirkan tu sama ada macam yang Dr. Amy kata, risiko kurang berat badan, ataupun mungkin menyebabkan kelahiran pramatang. Dia akan lagi meningkatkan lagi risiko anak ni mendapat masalah pendengaran kan. Okey. Di samping itu bukan saja penyakit kronik. Sebenarnya masalah merokok merokok ni kalau dibandingkan ibu hamil yang merokok dengan tak merokok, sebenarnya lagi tinggi risiko dia dapat baby kecil kalau ibu tu dia merokok. Kalau boleh mana-mana wanita yang merokok di luar sana yang memerlukan perkhidmatan nak berhenti rokok, datanglah. Kat wellness hub pun ada juga kan, boleh datang untuk sesi kaunseling berhenti rokok. Ada klinik berhenti rokok juga. Jangan segan datang. Yang penting ada semangat nak berhenti rokok. Itu yang part prakahamilan. So, yang ni yang sering datang kat klinik kita apabila telah hamil. Okey, tahniahlah pada ibu yang hamil ni dan dia datang kat klinik. Okey, mungkin masa tu lah yang kita baru dapat kesan, sebenarnya dia ada masalah keluarga yang ada masalah pendengaran, ataupun dalam masa kita baru tahu, dia ni rupanya ada darah tinggi, kencing manis dalam perawatan, ataupun dia ni adalah kategori yang berisiko untuk dapat kencing manis sewaktu hamil. Okey, so artinya kita pun masa peringkat ni, kita memang kena kawal betul-betul lah kesihatan ibu kita. Dan untuk makluman semua, sebenarnya pendengaran bayi ni, dia orang kata dah develop sejak dari dalam perut ibu lagi, waktu janin ni. So lebih kurang masa janin tu berusia lebih kurang dalam 18 hingga 20 minggu, sebenarnya dah boleh terima, ada bunyi dia boleh terima. Lepas dalam 20 minggu ke 24 minggu, masa tu sebenarnya sistem telinga dah terbentuk dan sebenarnya masa tu dia dah ada tindak balas sebenarnya dengan bunyi. Dan seterusnya masa dah 24-28 minggu, masa tu macam pathway, laluan kata saraf yang telinga ke otak dah mula terbentuk. Dan kemudian bila dia jadi lagi besar, kandungan tu dah 28-32 minggu, masa tu mungkin baby tu dah boleh bergerak dengan stimulasi bunyi. Lepas tu kemudian dia makin berkembang, bila datang dah orang kata cukup bulan 38 minggu tu, orang kata dah terbentuk dengan sempurna lah dia punya saraf sistem pendengaran tu. Sebab tu kalau boleh kalau kita nak elakkan lah
terjadinya kelahiran pramatang ni. Kalau orang kata itu yang pasal time tengah pregnant. Lepas tu bila kelahiran, nak melahirkan anak pun kalau boleh, janganlah beranak kat rumah. Datanglah, bersalinlah kat hospital atau tempat yang orang kata ada tempat yang boleh selamat. Sebab bayangkan contohnya, kita memang mengharapkan setiap kelahiran tak ada masalah, tak ada komplikasi. Tapi komplikasi tu akan terjadi tanpa kita jangka sebenarnya. Kalau tiba-tiba alih-alih baby lahir, orang kata tak dapat nafas dengan baik, okey, bantuan pernafasan dapat diberikan dengan segera. Betul tak? Okey. Itu dapat mengurangkan orang kata hypoxia. Hypoxia ni saya tak rasa dia boleh menyebabkan orang kata perkembangan otak budak ni patut terincak jugalah untuk masa yang akan datang. Lepas tu dia bersalin, lepas tu dah lepas bersalin, apa lagi? Lepas bersalin, ibu balik rumah. Bila ibu balik rumah, apa dia? Tindakan yang anggota kesihatan buat. Kita ada buat lawatan rumah, tengok ibu yang baru bersalin dan juga baby tu. Kita tengok kesihatan ibu, baby tu kita cek bukan saja tengok kesihatan dia pada nyusu apa. Macam yang doktor Emily cakap, kita tengok juga kuning. Kuning, kalau memang orang kata jaundice lah. Jaundice tu, kalau macam teruk sangat tu, kita takut sampai boleh rosak. Sebab dia punya treatment tu dia boleh rosak kan kita punya sistem saraf kan. So kalau macam terjadi kuning ke apa, perlu cek darah. Lepas kalau perlu masuk ke hospital, masuklah ke hospital untuk terima rawatan. Yang itu part sampai situ. Dan seterusnya, yang ini part yang satu lagi kita akan cek dekat buku baby. Buku baby tu kadang-kadang saya bukan nak kata apa, kadang-kadang ada yang mungkin terlepas daripada saringan kan. Mana yang terlepas saringan. Kalau buku baby yang baru tu, dekat muka surat 10, dia patutnya ada tulis dah buat lah test tu. Tapi kalau macam zaman dulu, kalau dapat buku yang lama-lama dia akan cop. Cari mana nurse perasan, ni tak ada cop, tak ada tick dekat, tak ada tulis dekat muka surat 10 tu. Nurse kata, puan terlepas saringan pendengaran. Okey, kita akan menunjuk semula kepada audio dan dia akan lakukan saringan. Itulah kitanya banyak saringan. Dan seterusnya, lepas itu kita pula akan development, iaitu perkembangan kanak-kanak kita follow up, tengok kalau mana yang ada lewat contohnya dari segi pendengar percakapan, yang daripada percakapan dia mungkin dapat kesan dengan masalah pendengaran. Dan seterusnya jangan lupa datang kat klinik kesihatan untuk menerima apa? Imunisasi. Sebab ada setengah-setengah jangkitan adalah orang kata jangkitan yang boleh dicegah melalui vaksin. Kalau kena jangkitan kuman tu, takut dia boleh mudarat, orang kata yang boleh ganggu kita ke kawasan telinga ataupun otak. Kawasan telinga ni, kalau telinga kita kalau masih kena jangkitan dia lambat laun, bayangkanlah dia akan rosak juga. Sama juga kalau kena jangkitan sampai ke otak, dah tentu bila otak tu tak boleh berfungsi sangat, kitanya dengar pun macam mungkin tak bagus sangat lah pendengaran dia. Betul tak? Betul. Setuju. Kalau saya nak tanya lah dekat doktor, daripada klinik kesihatan ni, kita sebenarnya perlu rujuk kalau anak yang ada masalah pendengaran ni, rujuk kepada occupational therapy dulu ataupun terus kepada hospital? Masalah kalau ada masalah pendengaran lah. Yang sebenarnya kita sebenarnya tak ada masalah untuk kita dapatkan merujuk terus kepada terapi pendengaran kepada jelas kepada Izzah lah. Alhamdulillah sampai sini rasanya tak ada masalah untuk kami mendapat merujuk kepada pihak biologi, insya-Allah. Saya tambah sedikit lah untuk yang lewat betul-betul tu pun seeloknya rujuk secepat mungkin kepada klinik pakar ENT lah ataupun ORL. Sebab dekat situ nanti kita punya speech therapy akan kenal pastilah keperluan dia. Kalau pergi occupational therapy dulu pun boleh, serentak lah, serentak. Jangan ni dulu lepas baru ni, tak perlu, dua-dua je. Dua-dua sekali lah. Okay, terima kasih Dr. Anita. Okay, saya berbalik kepada Puan Izzah pula. Okay, kalau kita nak lakukan ujian pendengaran ni, saringan pendengaran ni penting start daripada umur berapa sebenarnya? Kenapa bawah 6 bulan?
Kenapa kita kejar kita kejar sangat ni. Kita berbalik kepada yang tadi lah kan. Kenapa saringan pendengaran ni penting? Yang pertama pendengaran ni sangat penting untuk proses pembesaran percakapan, komunikasi dan pemahaman bahasa. Sangat penting. Tanpa pendengaran, budak tu tak akan menyerap bunyi, tidak akan memahami perkataan, tak boleh pun nak tiru. Dan tak tahu pun bunyi-bunyi sekeliling tu bunyi apa. And then yang kedua adalah disebabkan masalah pendengaran ni adalah masalah yang senyap. Yang kita secara fizikal kita tak akan nampak pun yang orang tersebut ataupun bayi tersebut mempunyai masalah pendengaran. So kalau ada masalah fizikal kita boleh nampak kan. Contoh ada sumbing lelangit, sumbing bibir ataupun sindrom. So benda tu kita akan nampak secara fizikal, tapi tidak untuk masalah pendengaran lah. Dekat kita punya kes setakat ni kebanyakan kes yang kami terima, ibu bapa yang mempunyai anak masalah pendengaran dia tak perasan pun yang anak dia ada masalah pendengaran. Dia rasa anak dia respon pada bunyi. Dia rasa anak dia terkejut dengan bunyi yang kuat. Dia rasa anak dia mencari bunyi dan faham apa yang dikatakan. Tapi walhal sebenarnya kebanyakan tu dia respon kepada getaran. Dia respon kepada mungkin kelibat, perubahan cahaya, perubahan warna. So benda tu mungkin disalah anggap lah. Dan masalah pendengaran ni tak cukup kita tengok secara observation saja. Perlukan satu ujian yang khas untuk menentukan betul ke dia punya pendengaran ni normal ataupun bermasalah. Yang ketiga, kenapa saringan pendengaran ni sangat penting? Sebab kita nak bagi intervensi yang awal, seawal yang mungkin, sebab kita nak kejar ni tempoh masa perkembangan bahasa dan pertuturan. Suka saya nak bagi tahu tempoh critical age of speech and hearing development adalah daripada 0 sehingga 4 tahun sahaja. Singkat, 0 sehingga 4 tahun sahaja. That's why kita kejar masa sebelum 6 bulan. Sebab ketika umur 0 hingga 4 tahun tu otak bayi sangat aktif buat sambungan neuron ataupun kita panggil synapse lah terhadap input-input pendengaran seperti bunyi persekitaran, bunyi bahasa, pemahaman semula. So kat situ otak itu sangat aktif menyimpan, memproses dan pemahaman. Benda tu berlaku berulang-ulang sehingga akhirnya kanak-kanak itu faham dan akhirnya boleh menyebut perkataan tu. So bayangkan kalau daripada 0 hingga 4 tahun tu ruang otak yang proses bunyi tu tidak diisi ataupun neuron-neuron tu tidak bersambung disebabkan tiada input pendengaran atas faktor masalah pendengaran. So ruang tu kosong, ruang tu tidak diisi dan ni saya terangkan secara mudah dan bahagian otak yang lain, contohnya bahagian otak penglihatan, nampak kosong ni, neuron dia tak buat kerja, ruang ni kosong. Tapi bahagian penglihatan tu sentiasa ada input yang masuk. Aktif sangat neuron dia. Sampai tak cukup ruang. So dia sikit-sikit dia ambil. Dekat bahagian leksikon tu. Sikit-sikit dia ambil, lama-lama hampir 4 tahun penuh dah ruang tu oleh input-input visual. So that's why lah hingga 4 tahun kalau ruang itu tidak diisi dan tidak diaktifkan, kebolehan kanak-kanak itu untuk memahami bahasa, menyebut dan bertutur jadi semakin kurang. So that's why kalau perasan kenapa kanak-kanak yang selepas umur 4 tahun, mungkin 6 tahun, mungkin 12 tahun baru kita sedar dia ada masalah pendengaran dan kita pakaikan alat bantu dengar, dia tak boleh nak faham bahasa tu. Dia tak boleh nak bercakap seperti kanak-kanak normal pun. So benda tu terganggu. So akhirnya end up bila ada masalah komunikasi, tak boleh bertutur, end up terarah ke arah sign language. So mode of communication dia sudah berbeza. So walhal di awal kelahiran semua ibu bapa inginkan anak-anak ada mode of communication secara verbal. Tapi akibat kita yang lewa ataupun tak menjalani saringan pendengaran, kita tak kesan awal masalah pendengaran, akhirnya mode of communication dia dan cara pembelajaran dia akan berbeza sebab dia dah ke arah sign language. So persekolahan pun dah tak sama. So penting kan pendengaran tu kan? Sebab kita nak menentukan masa depan dia, adakah dia ke arah verbal ataupun sign language. Kalau ke arah sign language dia hanya tunjuk je lah, tak boleh nak bercakap. Sebelum dia belajar sign language tu more to pointing lah kebanyakan. Betul-betul umur 0 hingga 4 tahun ni adalah satu umur yang sangat berharga, kritikal. Sebabnya kita nak masukkan semua input yang guna dalam otak kan. Betul. Saya baru dapat
ilmu yang baru. Terima kasih Puan Izzah. Kosong sampai 4 tahun kita gunakanlah sebaik mungkin. Kan? Bercakaplah banyak-banyak dengan anak. Kadang-kadang mak ni bebel banyak. Bagus. Bebel tu bagus kan? Betul. Tapi itulah kadang-kadang suami kita kan, apalah kamu ni bebel banyak sangat kan? Kadang-kadang kita nak bagi anak kita menyerap masuk ilmu tu dalam otak anak ni sebenarnya. Okey, berbalik pula kepada Dr. Amy. Apakah Kasih nak tanya komplikasi kepada seorang kanak-kanak tu kalau dia ada masalah dalam pendengaran? Okey. So komplikasi tu saya rasa Puan Izzah dah touch banyaklah tadi. Okay. So dalam perkembangan seorang kanak-kanak, so kita lihat perkembangan kanak bermula daripada mereka lahir sampai umur 5 tahun lah. So the first 1000 days of life daripada dia lahir sampai umur 3 tahun lebih, ni adalah waktu yang paling crucial lah untuk dia mencapai perkembangan yang optimum. Okay? So untuk bahagian pendengaran seorang kanak-kanak, mereka mula develop kebolehan mendengar sejak dari dalam rahim lagi lah, seperti yang Dr. Anita cakap tadi. Okay. So dalam perkembangan kanak-kanak ada 4 domain yang kita lihat lah. Satu motor kasar, satu motor halus. Motor kasar ialah gerakan mereka lah, mereka berjalan, mereka berlari, mereka menaik turun tangga. Motor halus ialah mereka memegang pen, menulis, melukis, main blok, main Lego, sambung-sambung tu semua, itu adalah motor halus. Yang ketiga ialah pertuturan dan percakapan. Pertuturan dan percakapan ni memerlukan mereka untuk mendengar dan mereka bercakap. Dia ada 2 komponen lah, reseptif, apa yang mereka terima, dan ekspresif, apa yang mereka cakap. So pendengaran ni adalah under development yang ketiga ni lah, domain yang ketiga. Yang keempat ialah domain social dan komunikasi. Okay, so dalam seorang kanak-kanak yang ada masalah pendengaran, di mana bahagian otak yang kontrol masalah pendengaran ni tidak dapat berkembang dengan baik kerana mereka tidak menerima input yang secukupnya, so mereka akan ada lewat percakapan. So bila lewat percakapan dan pendengaran, so dalam perlahan mereka memang tak boleh nak bercakap kan. So bila terhasilnya masalah komunikasi, dan domain yang keempat ni akan terganggu, masalah sosial. Sebab dia orang tak boleh berkomunikasi, so masalah sosial pun terganggulah. So kenapa saya cakap macam ni? Sebab seorang kanak-kanak yang berumur 4 ke 5 tahun selalunya mereka akan banyak berkomunikasi dari segi untuk memberitahu apa yang mereka rasa, apa yang mereka mahu, dan dari segi penjagaan diri. Contohnya seorang bayi umur seorang kanak-kanak umur 4 tahun, kita dah boleh nak potty train kan. So kalau umur 4-5 tahun masih lagi tak boleh nak express, nak pergi toilet, nak pergi toilet, nak buang air, sakit perut, semua tak boleh nak bagi tahu. So memang akan terganggu lah masalah sosial, komunikasi dan perkembangan dia. Dan bila dia tak boleh nak berkomunikasi dengan ahli keluarga dia, adik-beradik dia dan kawan-kawan, macam mana dia nak bermain semua kan. Betul. So bila dua ni dah terganggu, so memang yang lain pun akan terganggu juga. So kita panggil dia boleh jadi global dan delay lah. Semua domain perkembangan terganggu. Dan bila seorang kanak-kanak selepas umur 5 tahun, kita akan start assessing diorang punya ability to learn. Pembelajaran lah, maksudnya boleh tak belajar ABC 1, 2, 3, boleh menulis ke tak. So kalau selepas umur 5 tahun, bila the first 5 years dah terganggu, selepas umur 5 tahun confirm learning akan terganggu lah. So dia akan end up dengan learning disability. Berkait semua ni. Dia macam kait. Dia berkait. Bila dia jadi macam tu, dia punya self confidence dalam diri dia memang low lah. Betul. Sebab dia tengok orang sini semua normal kan. Dia tak boleh nak baca, dia tak faham warna apa semua, dia tak faham. So memang dia akan lebih ke belakang. Dia tak berani nak menonjolkan diri dia. Sebab tu saya nak tekankan kat sini betapa pentingnya saringan pendengaran ni, dan ibu bapa tolonglah peka dan ambil tahu yang wujudnya saringan pendengaran ni di level hospital kita lah. Dan kalau misalnya ibu bapa yang lotus birth yang choose to give birth dekat rumah kan, that is your choice, tapi kena ambil tahu kepentingan saringan pendengaran lah. Okay, bawa ke klinik kesihatan untuk kepentingan anak, perlu buat saringan kesihatan lah, termasuk saringan pendengaran. Dan berbalik kepada soalan Syahira tadi kan, Syahira ditanya kalau speech delay nak refer mana dulu kan. Tak ada priority.
refer je semua. Refer je semua. Pihak audiologi, refer cara kerja, refer para kanak-kanak sekalipun boleh, sekaligus semua. Sebab lagi awal refer, lagi awal kita tengok, lagi awal kita tahu masalah seorang kanak-kanak lah. Especially tu disebabkan oleh masalah pendengaran saja ke, sebab autism ke. Sebab even cara kerja pun akan assess perkembangan seorang kanak-kanak tu. Even diorang pun boleh narrow down budak ni kemungkinan autism ke, kemungkinan masalah pendengaran. So semua pun boleh bantu kanak-kanak ni lah. Buat serentak pun tak apa, tayar step by step. Okey. Semua je. Semua senang. Okey, terima kasih Timi. Nak cepat kan? Semua nak cepat. Cepat semua senang sekali. Sebab kita boleh cegah lebih awal benda ni. Betul. Terima kasih Dr. Amy. Okey, balik kepada Dr. Anita. Okey, apa nasihat doktor untuk ibu bapa di bahagian klinik kesihatan ni? Okey, kepada semua ibu bapa di luar sana yang kita nak tekankan lah, memang orang kata sebenarnya apa-apa servis yang perkhidmatan yang kita beri sebenarnya adalah demi kepentingan dengan kita semua lah, kanak-kanak, ibunya dan jangan lupa orang kata walaupun contohnya kita dah habis lah tempoh imunisasi tapi kita masih lagi lah untuk pantau perkembangan anak. Perkembangan anak ni bukannya sekadar orang kata boleh pandai jalan, pandai makan, tapi kita nak kena fikir tak anak kita ni dah pandai cakap ke? Kita kena fikirkan yang itu, okey? Dan satu lagi, jangan segan-segan lah datang ke klinik kita. Dan terbuka untuk menerima apa-apa masalah yang kita hadapi. Kalau ada masalah, anak tak kisahlah apa-apa masalah pun datang ke klinik. Dapatkan rawatan segera sebelum terlambat. Itu yang paling penting sekali. Sebabnya anak ni adalah permata yang sangat berharga untuk kehidupan yang akan datang, kan? Betul tak? Okey. Kita dah dekat nak habis dah kesimpulan daripada forum kita hari ni. Saya rukiskan. Saringan pendengaran ni dia merupakan langkah penting dalam memastikan perkembangan individu, terutamanya kanak-kanak tu tidak terjejas akibat daripada masalah pendengaran yang tak dapat dikesan. Oleh itu, ibu bapa, masyarakat perlu cakna supaya masa depan anak-anak kita ni lebih cerah, berdaya saing di kemudian hari. Okey. Terima kasih, alhamdulillah. Okey, kita dah sampai ke penghujung forum. Terima kasih untuk semua penonton yang sudi memberikan telinga untuk mendengar. Pada hari ini ilmu yang diberikan harap diguna pakai. Apa-apa masalah boleh datang ke klinik kesihatan ataupun berjumpa dengan doktor yang terlibat lah. Okey. Mohon maaf andai ada salah dan silap daripada kami. Okey, tadi saya ada bagi pantun. Nanti saya pun nak tutup dengan pantun tak? Saya ada 2 pantun lah. Okey. Bunga melati harum berseri, disiram embun di pagi hari. Ilmu dikongsi menambah seri, semoga manfaat kekal di hati. Saringan awal bukan beban, tapi tanda kasih dan keprihatinan. Mari bersama kita teruskan demi masa depan yang lebih gemilang. Terima kasih dan selagi insya-Allah ada forum lagi, kita jumpa lagi. InsyaAllah. Bye. Assalamualaikum.